Bismillahirrahmanirrahim. Solah amalan dan kelebihan masjid. Amalan dan kelebihan masjid. Allah SWT berfirman, sesungguhnya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid Allah SWT itu ialah orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah SWT. Dan adanya sifat-sifat tersebut, maka akan diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk, yakni Allah SWT berjanji untuk memberi hidayah kepada mereka. Surah At-Taubah ayat 18. Keterangan mengimarahkan masjid membawa maksud menghidupkan segala amalan masjid Nabi SAW dalam masjid itu. Amalan-amalan masjid Nabi SAW termasuk halqah dakwah iman yang meningkatkan keyakinan terhadap perkara-perkara raib, halqah ta'lim berkenaan fadilat-fadilat amal, menuntut ilmu agama dan berzikir, pengajian dan pengajaran agama, dan melatih rombongan-rombongan yang panjang yang datang dari luar, amalan ibadat dan khidmat kepada tetamu. Selain pada ini, satu lagi amalan penting yang ada dalam masjid Nabi SAW ialah perhantaran jemaah-jemaah untuk kerja dakwah ke dalam atau ke luar negeri. Kita juga menerima, menjadi tuan rumah dan memberi khidmat kepada jemaah-jemaah yang datang dari segenap pelosok, sama ada dalam atau luar negeri. Amalan ini secara umumnya dinamakan sebagai hijrah dan nusrah. Allah SWT berfirman, menerangkan sifat-sifat orang yang diberikan hidayah. Mereka pergi bertasbih kepada Allah SWT di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya dimuliakan kedudukannya dan disebut serta diingati nama-nama Allah SWT kepadanya. Di situ juga dikerjakan ibadah memuji Allah SWT pada waktu pagi dan petang. Mereka itulah laki-laki yang kuat imannya, yang tidak dilarikan oleh perniagaan dan berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah SWT dan mendirikan solat dan bayar zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang hadanya hati dan pandangan yang jadi gusar. Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Keterangan maksud daripada rumah-rumah ibadah itu ialah masjid-masjid. Adab untuk masjid ialah jangan masuk dalam keadaan berjunub, jangan membuat apa-apa perkara yang tidak disuci, jangan membuat bising, jangan melakukan atau mengatakan apa-apa perkara dunia, dan jangan masuk setelah makan makanan yang berbau busuk. Hadis-hadis Nabi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW sabda, tempat yang paling diasihi oleh Allah SWT ialah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah SWT ialah pasar-pasar. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, masjid-masjid ialah rumah-rumah Allah SWT di bumi. Rumah itu bercahaya bagi penduduk langit sebagaimana bercahaya bintang di langit pada penduduk bumi. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang membina sebuah masjid yang menyebabkan nama Allah SWT diingati dalam masjid itu, maka Allah SWT akan membina untuknya sebuah malaikat dalam syurga. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi dan pada waktu petang, maka Allah SWT menjadikan untuknya hidangan dalam syurga setiap kali dia pergi ke masjid pada waktu pagi dan petang. Sayyidina Abu Umamah mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, pergi ke masjid pada waktu pagi dan waktu petang ialah termasuk dalam jihad di jalan Allah Taala. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahawa bila Nabi SAW memasuki masjid, bagi dia SAW membaca A'udzubillahil azim wa biwajhihi karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Yang maksud aku berlindung dengan Allah SWT, Tuhan yang Maha Agung, dan dengan zatnya yang mulia, dan dengan kerajaannya yang kekal daripada syaitan yang digejam. Nabi SAW sabda, siapa yang membaca doa itu, maka syaitan berkata dia telah terpelihara daripada godaanku sepanjang hari ini. Sayyidina Abu Sa'id Khudri berkata bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang mencintai masjid, maka Allah SWT mencintainya. Sayyidina Abu Darda berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah SAW sabda, masjid ialah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Allah SWT telah menjamin untuk memberi ketenangan, rahmat dan melintas setiap sirat untuk mendapat keredaannya dan terus ke syurga kepada orang yang telah menjadikan masjid sebagai rumahnya. Sayyidina Mu'az bin Jabal mengatakan bahawa sesungguhnya Nabi SAW sabda, sesungguhnya syaitan ialah serigala bagi manusia, bagaimana serigala pada kambing yang akan makan kambing yang terpinggir dan jauh daripada penggala. Oleh sebab itu, hendaklah berada seorang di lereng bukit, dan hendaklah
kamu mengambil berat untuk bersama dengan jemaah orang awam serta untuk berada di masjid. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat seorang lelaki selalu pergi ke masjid, maka bersaksilah bahawa dia adalah seorang yang beriman. Kemudian baginda seorang membaca ayat, innaha ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Maksud hanya orang yang makmurkan masjid Allah SWT ialah orang yang beriman dengan Allah SWT dan hari kiamat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seorang Muslim mengambil tempat dalam masjid, solat dan zikir, maka pasti Allah SWT bergembira dengannya sebagaimana sebuah keluarga bergembira dengan kepulangan seorang daripada ahli keluarga yang telah lama berpergian. Maksud daripada mengambil tempat dalam masjid ialah ada hubungan yang rapat dengan masjid dan selalu datang ke masjid. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila seorang itu menjadikan masjid sebagai tempatnya, yakni selalu berulang alik ke masjid, kemudian suatu urusan atau sakit telah menghalangnya daripada pergi masjid, kemudian pergi semula sebagaimana biasa, maka Allah SWT pasti bergembira dengannya sebagaimana bergembira di sebuah keluarga dengan kepulangan seorang daripada ahli keluarga yang telah berpergian. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang selalu berkumpul di dalam masjid-masjid, mereka adalah tonggak masjid. Para malaikat menjadi teman yang duduk bersama mereka. Sekiranya mereka tiada dalam masjid, maka para malaikat itu akan mencari mereka. Sekiranya mereka sakit, maka para malaikat akan menziarahi mereka. Sekiranya mereka pergi untuk suatu urusan, maka mereka akan membantu mereka. Nabi SAW juga bersabda, orang yang selalu duduk di masjid akan dapat 3 perkara. Teman yang akan memberi apa-apa manfaat agama, atau dapat mendengar apa-apa kata-kata hikmah, ataupun mendapat rahmat Allah SWT yang sebenarnya sedang dekat oleh setiap orang Islam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya masjid-masjid dibina di setiap penempatan dan supaya masjid itu dibersihkan, diletakkan wangi-wangian. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa terdapat seorang wanita yang selalu membersihkan kotoran dalam masjid yang telah meninggal dunia dan berita kemudian tidak diberi. Kemudian Nabi SAW baginda seorang bersabda, apabila ada siapa yang meninggal dunia dalam kalangan kamu, maka bertanya kepadaku. Nabi SAW telah menyimakkan waktu itu di kuburnya dan bersabda, saya melihat wanita itu berada dalam syurga dengan sebab dia selalu membersihkan kotoran dalam masjid. Allahu Akbar. Ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu untuk mendapat manfaat secara langsung daripada zat Allah Subhanahu Taala, kita hendaklah mentaati segala perintah Allah SWT dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Untuk itu kita mesti mempelajari ilmu agama, yakni memastikan bahawa dalam keadaan tertentu ini apakah yang Allah Taala inginkan daripada saya. Allah Ta'ala berfirman, nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan seorang Rasul daripada kalangan kamu, itu Nabi Muhammad SAW, yang membacakan ayat kami kepada kamu dan menjauhkan kamu daripada amalan syirik yang maksiat, dan yang mengajar kamu amalan ajaran kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa-apa yang berfaedah yang belum kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 151. Allah SWT berfirman, dan selain itu Allah SWT telah menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran serta hikmah pengetahuan yang mendalam, dan telah mengajar kamu apa-apa yang kamu tidak mengetahuinya, dan adalah kurniaan Allah SWT yang dilimpahkan kepada kamu amatlah besar. Surah An-Nisa ayat 113. Allah SWT berfirman, dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahlah ilmu untukku. Surah Taha ayat 114. Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami telah kurniakan ilmu kepada Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS, dan mereka berdua bersyukur dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang dengan limpah kurnianya memberi kepada kami kelebihan yang mengatasi kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Surah An-Naml ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, dan misal-misal perbandingan yang demikian itu kami kemukakan kepada umat manusia, yang kan hanya orang yang berilmu dapat memahaminya. Surah Al-Ankabut ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya menaruh bimbang dan takut untuk melanggar perintah Allah Ta'ala daripada kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu.
surah Al-Fatir ayat 28. Allah SWT berfirman, katalah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Surah Az-Zumar ayat 9. Wahai Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu, berilah kelapangan dalam masjid, majlis untuk membuka ruang tempat duduk bagi orang lain, maka lapangkanlah. Nescaya Allah Ta'ala memberi kelapangan untuk kamu. Bila diminta kepada kamu, bangunlah, maka bangunlah. Nescaya Allah Ta'ala meninggikan darjat orang yang beriman dalam kalangan kamu, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa darjat. Ingatlah Allah Ta'ala maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu mencampur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu hukum syarak pula, padahal kamu semua mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Allah SWT berfirman, patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, dan kamu semua membaca kitab Allah Ta'ala, tidakkah kamu berakal? Surah Al-Baqarah ayat 44. Allah SWT berfirman menceritakan bahawa Nabi Syuaib AS berkata kepada kaumnya, sebagaimana aku mengajar kamu perkara tersebut, maka janganlah aku sendiri beramal dengan perkara itu, dan aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya. Surah Hud ayat 88. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, perumpamaan keadaan ilmu dan hidayat yang Allah SWT utuskan aku membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun ke atas bumi. Bumi yang ditimpa hujan biasanya ada 3 jenis. Sebahagiannya ialah tanah yang subur yang menyerap air, kemudian ia menumbuhkan rumput dan tanam tanaman hijau dengan banyaknya. Sebahagian lagi ialah tanah yang keras, ia tidak menyerap air, namun air bertakun di atasnya. Maka Allah SWT memberi manfaat kepada orang ramai dengan perantaraan buruk tanah itu. Orang ramai dapat minum daripada air itu, dan mereka dapat memberi binatang ternakan mereka minum, serta dapat mereka menyiram tanaman-tanaman mereka. Sebagian lagi ialah tanah yang gesang yang tidak menakung air dan tidak juga menumbuhkan rumput. Dan juga manusia ada 3 jenis. Perumpamaan yang pertama ialah untuk orang yang faham akan agama Allah SWT. Allah SWT memberi manfaat kepadanya daripada petunjuk yang Allah Ta'ala telah utuskan saya membawanya, lalu dia sendiri telah mempelajarinya dan telah mengajarkan orang lain. Perumpamaan yang kedua ialah untuk orang yang tidak mengambil sebarang faedah daripada agama, namun orang lain dapat mengambil faedah daripadanya. Perumpamaan yang ketiga ialah untuk orang yang tidak pun mengangkat kepalanya untuk memandang ke arah agama dan tidak menerima petunjuk Allah Ta'ala yang telah aku tulis, yang aku telah diutuskan membawanya. Sayyidina Uthman bin Affan mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sayyidina Buraidah Aslami berkata bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya dan beramal dengannya, maka pada hari kiamat akan dipakaikan dengan satu mahkota yang dibuat daripada cahaya dan sinarannya serupa sinar matahari. Dua-dua ibu bapanya akan dipakaikan 2 pakaian yang cantik yang nilainya tidak boleh ditandingi oleh seluruh dunia ini. Dia akan bertanya, kenapa kami dipakaikan dengan pakaian-pakaian ini? Dia akan dijawab sebagai balasan pada pembacaan Al-Quran oleh anak kamu. Sayyidina Mu'az Juhani mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungnya, maka kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota yang cahayanya lebih hebat daripada cahaya matahari. Kemudian jika matahari itu terbit dalam rumah kamu, maka cahaya matahari itu akan lebih hebat lagi, maka demikianlah cahaya mahkota itu pun lebih hebat. Entah itu apakah jangan kamu terhadap orang yang dirinya sendiri mengamalkan Al-Quran, dan jika dulu ibu bapa dapat mengajarkan sendiri, maka jangan untuk orang yang melakukannya sendiri, amal itu akan berkali ganda lebih hebat lagi. Sayyidina Abdullah bin Amir bin As mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang membaca Al-Quran maka sungguh dia telah memasukkan ilmu kenabian ke dalam dadanya, cuma wahyu tidak disampaikan kepadanya. Tak patut bagi seorang hafiz untuk marah terhadap orang-orang yang marah, dan tidak patut juga dia bertindak jahil terhadap orang yang berlaku jahil sedangkan kalam Allah berada dalam dadanya. Tidak patut bagi seorang hafiz untuk marah terhadap orang-orang yang marah, dan tidak patut juga dia bertindak jahil terhadap orang yang berlaku jahil sedangkan kalam Allah berada di dalam dadanya. Sayyidina Jabir berkata, Rasulullah SAW sabda, ilmu ada 2 bentuk. Pertama ialah ilmu yang menunjang dalam sanubari, maka itulah ilmu yang bermanfaat.
kedua ialah ilmu yang hanya di lidah, yakni yang kosong daripada keikhlasan dan amalan. Maka inilah ilmu yang bukan dakwaan Allah SWT ke atas anak Adam bahawa dia ialah seorang yang bersalah, dan ilmu itu akan membuat dakwaan bahawa kenapa kamu tidak beramal baru kamu tahu. Auzubillah. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW datang semasa kami sedang duduk-duduk di sufah, lalu berbenda seorang sabda, apakah antara kamu yang suka pergi ke pasar Butan atau Akik setiap pagi lalu membawa pulang dua ekor unta betina yang bagus tanpa melakukan sebarang dosa seperti mencuri dan sebagainya, datang menunjukkan setelah di Silaturahim? Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, setiap orang daripada kami suka melakukan yang demikian. Bila seorang sabda, kamu pergi masjid pada waktu pagi dan menjadi atau membaca 2 ayat Al-Quran adalah lebih baik daripada 2 ekor unta betina, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor, dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor, dan lebih baik daripada bilangan yang sama daripada unta jantan. Maksud hadis adalah bilangan ayat adalah lebih afdal daripada bilangan yang sama dengan unta betina dan unta jantan juga. Contohnya ialah satu ayat lebih afdal daripada kedua unta betina dan unta jantan sekaligus. Sayyidina Muawiyah berkata saya mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang Allah SWT inginkan kebaikan untuknya, maka Allah SWT kurniakan kepadanya kefahaman agama. Saya hanyalah pembahagi dan Allah SWT lah yang mengertiakan. Maksud daripada potongan kedua daripada hadis di atas ialah Rasulullah SAW adalah pembahagi ilmu dan Allah SWT ialah pemberi faham, kekuatan berfikir dan merenung tentang ilmu itu, dan taufik untuk beramal dengannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata Rasulullah SAW telah memeluk saya lalu berdoa, ya Allah kurniakanlah kepadanya ilmu tentang Al-Quran. Sayyidina Anas berkata Rasulullah SAW sabda, semuanya antara tanda-tanda kiamat ialah akan diangkat ilmu, datangi sifat jahil, arak diminum terang-terangan, dan buatan zina bila luasa. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW sabda, semasa saya sedang tidur pada suatu ketika, dalam keadaan itu saya telah diberikan semangkuk susu dan telah minum susu itu begitu banyak sehingga saya terasa kesan kekenyangan keluar dari buku-buku saya. Kemudian saya telah berikan lebih susu kepada Umar alaihissalam radhiyallahu anhu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah takbir mimpi itu? Benda Rasulullah sabda, ilmu, yakni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan mendapat bahagian yang banyak dari ilmu Nabi SAW. Dan Abu Sa'id Khudri Allah berkata Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya seorang mukmin tidak pernah kenyang daripada kebaikan, yakni ilmu. Dia sentiasa belajar dengan mendengar ajaran ilmu sehingga maut datang menemuinya dan dia masuk ke dalam syurga. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW telah bersabda kepada saya, wahai Abu Zar, jika kamu pergi pada waktu pagi dan menjadi satu ayat daripada Al-Quran, maka lebih afdal daripada solat sunat 100 rakaat. Dan jika kamu menjadi satu bab daripada ilmu agama yang dapat dimaknai pada masa itu, atau tidak sempat menghukum hakam dengan tayamum, maka lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang datang ke masjid saya ini, Masjid Nabawi, semata-mata untuk mencari atau mengajar apa-apa perkara kebaikan, maka dari segi ganjaran dia adalah seperti seorang yang sedang berjihad di jalan Allah Taala. Sementara siapa yang datang untuk jual lain daripada itu, maka dia adalah seumpama seorang yang melihat barang orang lain daripada kita, bahawa dengan melihat pada harta orang lain kita tidak akan mendapat apa-apa faedah. Keterangan disebut dalam hadis di atas ialah tentang semua masjid, kerana semua masjid ialah ikutan daripada Masjid Nabawi. Sayyidina Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW sabda, orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang yang baik akhlaknya bila dia mempunyai kefahaman agama. Orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang yang baik akhlaknya bila dia mempunyai kefahaman agama. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, manusia ialah seumpama lombong-lombong, sebagaimana ada lombong emas dan perak. Orang yang terbaik semasa jahilah mereka lah orang yang terbaik dalam Islam, lalu mereka ada kefahaman agama.
Dalam hadis ini manusia telah diumpamakan sebagai lombong-lombong, sebagaimana dalam lombong yang berlainan ada logam-logam yang berlainan. Sebagian berharga mahal seperti emas dan perak, dan sebagainya berharga murah seperti kapur dan arang batu. Demikianlah juga orang yang beriman mempunyai adat dan sifat yang berlainan yang menyebabkan bahawa sebahagian daripada mereka berdarjat tinggi dan sebahagian dan lain berdarjat rendah. Kemudian selagi emas dan perak itu masih berada di dalam tanah, itulah harganya murah, takkan mencapai harga di pasaran. Dan juga manusia selagi mereka berada dalam kegelapan kekufuran walaupun sebanyak mana mereka memiliki sifat pemurah dan berani, hingga itu mereka tidak bernilai seperti nilai mereka setelah menerima Islam dan mempunyai kefahaman agama. Hadis Sayyidina Abu Umamah mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, siapa yang pergi ke masjid semata untuk belajar atau mengajar apa-apa kebaikan, maka ganjarannya adalah seumpama seorang yang mengerjakan haji yang sempurna hajinya. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, ajarkanlah agama kepada orang ramai, pemudahkan dan jangan menyusahkan. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa pada suatu ketika beliau lalu di pasar Madinah, lalu beliau berhenti di situ sambil berkata, wahai orang pasar, apakah keuzuran kamu? Orang ramai bertanya kepadanya, apakah maksud engkau wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab, di sana ada pusaka Rasulullah SAW sedang dibahagi-bahagikan, sedangkan kamu masih berada di sini. Kamu tidak ingin pergi dan mengambil bahagian kamu daripada pusaka Rasulullah SAW? Mereka bertanya, di manakah pusaka Rasulullah SAW dibagi-bagikan? Menjawab, di masjid. Mereka pun segera pergi ke masjid. Tidak berada di situ menunggu sehingga orang-orang itu datang kembali. Lalu beliau bertanya kepada mereka, kamu pula? Mereka jawab, wahai Abu Hurairah, kami telah pergi ke masjid. Bila kami masuk ke masjid, kami tidak dapat harta benda yang berada di sana. Dan Abu Hurairah bertanya kepada mereka, tidakkah kamu lihat sesiapa dalam masjid itu? Menjawab, ya, kami nampak ada orang-orang yang sedang bersolat, ada orang-orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang bermuzakarah dalam halal dan haram. Sayyidina Abu Hurairah berkata, malangnya kamu, itulah pusaka Rasulullah SAW. Malangnya kamu, itulah pusaka. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, apabila Allah SWT ingin kebaikan untuk mana-mana hamba-Nya, maka Allah SWT menurunkan kepadanya kefahaman agama dan mengilham kepadanya perkara yang benar. Sayyidina Abu Waqi' Laisi menunjukkan bahawa pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dalam masjid dan orang ramai berada di sekeliling baginda SAW. Tiba-tiba datang 3 orang lelaki. Orang daripada mereka menuju ke Rasulullah SAW dan seorang lagi telah pergi. Kedua mereka berhenti berkata Rasulullah SAW. Salah seorang daripada mereka nampak tempat kosong masjid, lalu dia mengambil tempat duduk di situ. Orang lagi telah duduk belakang orang ramai, sementara orang yang ketiga telah pergi. Bila Rasulullah selesai dari masjid tersebut, baginda SAW pun sabda, tidakkah patut saya beritahu kamu tentang tiga orang tersebut? Seorang telah mengambil tempat isi Allah SWT, yakni duduk dalam majlis itu. Allah SWT juga telah memberi tempat untuknya dalam rahmatnya. Yang kedua, berasa malu untuk duduk di tengah majlis, maka Allah SWT juga malu terhadapnya, yakni Allah SWT tidak melepaskan diri daripada rahmatnya. Yang ketiga orang yang ketiga pula telah berpaling, maka Allah SWT juga telah berpaling daripadanya. Hadrat Abu Harun Abdi mengatakan daripada Sayyidina Abu Sa'id Khudri, ada orang bahawa Nabi SAW sabda, akan datang kepada kamu orang dari timur untuk belajar agama. Terus oleh itu apabila mereka datang, maka layanlah mereka dengan baik. Hadrat Abu Harun Abdi yang merupakan murid pada Sayyidina Abu Sa'id, ada orang berkata bahawa apabila Sayyidina Abu Sa'id ada orang melihat kami, maka beliau berkata, selamat datang kepada orang yang Rasulullah SAW telah masuk kepada kami. Sayyidina Wasilah bin Asqa ada orang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang menuntut ilmu dan dia dapat menghasilkan ilmu itu, maka dia akan dapat ganjaran. Sedangkan siapa yang menuntut ilmu
menuntut ilmu tapi dia tak dapat menghasilkannya, maka dia akan dapat satu ganjaran. Sayyidina Safwan bin Asal al-Muradi berkata, saya datang jumpa Nabi SAW. Baginda SAW sedang duduk di masjid bersandar pada kain berbelang merah. Lalu saya berkata kepada Baginda SAW, wahai Rasulullah, saya datang untuk belajar ilmu agama. Lalu Baginda SAW sabda, selamat datang untuk penuntut ilmu. Sungguhnya penuntut ilmu dihidupi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Dan mereka datang untuk banyak bertindan-tindan antara satu sama lain sehingga sampai ke langit dunia. Ini semua mereka lakukan kerana cinta dan ilmu untuk belajar itu. Dinas Sa'labah bin Hakam Allah berkata, Rasulullah SAW sabda bahawa pada hari kiamat, apabila Allah SWT bersemayam bersama dengan hebatannya di atas kursinya untuk memberi keputusan terhadap hamba-Nya, maka dia akan berfirman kepada ulama, aku memberikan kepada kamu ilmu dan sifat lemah lembut dan sabar adalah semata-mata kerana aku ingin mengampuni kamu walaupun kamu memiliki kesilapan, dan aku tidak hiraukan sebab itu, yakni walau betapa banyak pun dosa kamu, aku tetap akan mengampuni kamu, dan itu bukanlah satu perkara yang besar pun di sisiku, itu kecil sahaja bagiku. Nak Abu Darda berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang berjalan di mana-mana jalan untuk menuntut ilmu, maka dengan sebab itu Allah SWT akan memperjalankannya salah satu jalan daripada jalan-jalan ke syurga. Menuntut ilmu akan menjadi satu sebab untuk masuk ke syurga. Malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka untuk menggembirakan penuntut ilmu. Sungguhnya segala makhluk di langit dan di bumi serta ikan dalam air sentiasa mendoakan untuk ulama. Sungguhnya keutamaan orang alim ke atas ahli ibadat ialah seumpama kelebihan bulan purnama ke segala bintang. Sungguhnya para ulama ialah waris para nabi, dan para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham atau benda sebagai pusaka. Mereka meninggalkan ilmu sebagai pusaka. Oleh itu, siapa yang menuntut ilmu, maka dia telah mendapatkan satu bahagian yang besar dari pusaka itu. Sayyidina Abu Darda berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW sabda, kematian seseorang alim ialah kosongan yang tak mungkin dapat diganti, kekurangan yang tak mungkin dapat disempurnakan. Seorang alim ialah bintang yang hilang cahayanya kerana kematiannya. Kematian seluruh ahli kabilah adalah lebih ringan daripada kematian orang alim. Sayyidina Anas bin Malik berkata bahawa Nabi SAW sabda, sungguhnya para ulama adalah seumpama bintang-bintang langit yang memberikan petunjuk kegelapan di darat dan di lautan. Apabila bintang-bintang kehilangan cahayanya, maka ada kemungkinan akan sesatlah orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Kemungkinan akan sesatlah orang-orang yang berjalan di jalan-jalan. Maksudnya ialah apabila ulama tidak ada, maka orang ramai akan sesat. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah SAW sabda, seorang yang alim lebih takut kepada syaitan daripada 1000 orang abid. Maksud hadis itu ialah untuk memperdayakan 1000 orang abid adalah mudah bagi syaitan, sementara menjaga seorang yang memiliki kefahaman dalam agama dan ilmu agama adalah susah. Sayyidina Abu Umamah Bahili berkata bahawa pada suatu ketika diberitahu kepada Rasulullah SAW sedang 2 orang, seorang abid dan seorang lagi alim. Lalu Baginda SAW sabda, kelebihan orang alim ke atas seorang abid ialah seumpama kelebihan aku ke atas orang yang paling rendah dalam kalangan kamu. Lepas itu Baginda SAW sabda, sungguhnya Allah SWT, para malaikatnya, semua makhluk yang di langit dan di bumi, hingga semut di lubang dan ikan di air mendoakan rahmat untuk orang yang mengajar kebaikan pada orang lain. Sayyidina Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW sabda, dengarlah dengan penuh perhatian, sungguhnya dunia dan apa-apa yang ada dalam dunia adalah terjauh daripada rahmat Allah SWT dengan kecuali zikrullah, apa-apa yang menghampirkan diri kepada Allah SWT, yakni amalan soleh dan orang alim serta pelajar agama. Ini semua tidak jauh daripada rahmat Allah SWT. Sayyidina Abu Bakrah berkata, saya telah mendengar Nabi SAW sabda, adalah kamu seorang alim, seorang pelajar, atau seorang yang suka mendengar tentang ilmu, atau orang yang menceritakan ilmu dan ahli ilmu. Janganlah kamu menjadi golongan kelima selain daripada 4 golongan tersebut. Jika demikian kamu akan binasa. Golongan kelima ialah yang membenci ilmu dan ahli ilmu.
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, saya mendengar Nabi SAW sabda, tidak harus untuk berhasad melainkan terhadap dua orang sahaja, yakni jika hasad itu digunakan untuk siapa, maka terhadap dua jenis orang ini sahaja dibenarkan. Pertama ialah seorang yang telah dikurniai oleh Allah SWT dengan harta, dan dia menunjukkan harta itu pada kerja-kerja yang diuji oleh Allah Ta'ala. Orang yang kedua ialah orang yang telah dikurniai oleh Allah SWT dengan ilmu, lalu dia membuat keputusan dalam sebarang urusan berdasarkan ilmu itu, serta dia menunjukkan ilmu itu kepada orang lain. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahawa pada suatu hari kami sedang duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih serta rambutnya sangat hitam. Tak kelihatan padanya kesan bersafar, sehingga boleh dianggap bahawa dia seorang musafir. Tidak ada seorang pun daripada kami yang mengenalinya, sehingga boleh dikatakan bahawa dia orang tempatan Madinah. Dan penghulu telah datang duduk begitu hampir dengan Nabi SAW, sehingga lututnya bertemu lutut Nabi SAW, dan dia telah meletakkan kedua tangannya di atas kedua pehanya. Lepas itu dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, beritahu kepadaku apakah itu Islam. Rasulullah SAW bersabda, antara hukum Islam ialah kamu saksi dengan lidah dan saya memberi kamu bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah SWT, dan Muhammad SAW ialah Rasulnya. Kamu mendirikan solat, kamu bayar zakat, kamu puasa pada bulan Ramadan, dan jika kamu ada kemampuan untuk pergi menunaikan haji di Baitullah, maka hendaklah kamu pergi menunaikan haji. Dengan jawapan itu, orang tersebut berkata, kamu telah berkata benar. Sayyidina Umar berkata, kami berasa hairan terhadap lelaki itu. Dia yang bertanya seolah dia tidak tahu, dan juga yang membenarkan seolah dia sudah tahu terlebih dahulu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, tahu kepadaku apakah itu iman? Baginda seorang menjawab, iman ialah kamu beriman kepada Allah SWT, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan segala perkara yang baik dan yang buruk berlaku dengan takdir. Lelaki itu berkata, kamu telah berkata benar. Dan lelaki itu bertanya lagi, beritahu kepada aku apa itu ihsan? Baginda seorang menjawab, ihsan ialah hendaklah kamu beribadat dan hambakan diri kepada Allah SWT seolah kamu lihatnya. Jika keadaan itu kamu tidak dapat rasakan, maka hendaklah kamu sedar bahawa Allah SWT sedang melihat kamu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, beritahulah kepada saya tentang kiamat, bilakah ia akan berlaku? Rasulullah SAW sabda, bukanlah orang yang ditanya lebih mengetahui tentang itu daripada penanya, yakni ilmu saya tentang kiamat tidak lebih daripada ilmu kamu. Dia berkata, kalau begitu, beritahulah kepada saya tentang beberapa tanda tentang kiamat. Baginda SAW menjawab, salah satu tandanya ialah hamba sahaya perempuan akan melahirkan tuannya sendiri. Tanda kedua ialah kamu akan dapat melihat orang yang berkaki ayam, tidak cukup berayam lagi, miskin dan hanya mengembala kambing, akan membina bangunan yang tinggi-tinggi, dan mereka berlumba-lumba mengatasi antara satu sama lain. Sayyidina Umar kata, kemudian lelaki itu pun pergi. Dia telah menunggu berapa lama dan tidak bertanya tentang lelaki yang datang itu. Itu Rasulullah sendiri yang bertanya kepada saya, wahai Umar, adakah kamu kenal siapakah yang bertanya dulu? Saya menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Baginda SAW sabda, dia ialah Jibril alaihissalam yang datang untuk mengajar kamu perkara agama. Disebut dalam hadis di atas, antara tanda kiamat ialah seorang hamba sahaya perempuan mereka tuannya sendiri. Termaksudnya itu adalah sudah hampir kiamat, hal mendahkai kedua ibu bapa menjadi begitu berleluasa, sehingga gadis yang tulisannya lebih taat ibu pun bukan saja mendahkai ibunya, bahkan keadaan menjadi terbalik sehingga gadis sanggup meninggalkan ibu, sebagaimana seorang tuan meninggalkan seorang hamba perempuannya. Keadaan itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang itu melahirkan tuannya sendiri. Maksud daripada tanda kiamat yang kedua ialah bila hampir kiamat, harta akan menjadi milik orang-orang yang tidak pandai menguruskannya. Maksud daripada tanda kiamat kedua ialah bila hampir kiamat, harta akan menjadi milik orang-orang yang tidak pandai menguruskannya. Minat mereka hanyalah untuk membina bangunan yang tinggi-tinggi, dan mereka berlumba-lumba mengatasi antara satu sama lain dalam perkara itu.